Tidak ada batasan usia untuk meraih keberkatan dalam mempelajari Al-Quran, apatah lagi di bulan Ramadan ini. Bagi Nurida Yusof yang sudah lebih 60 kali khatam Al-Quran, dia menjadikan kitab suci itu sebagai pendamping setiap hari. Nurida, 66 tahun, antara lebih 1,500 peserta menyertai program Gema Sejuta Khatam bersama sejuta pencinta Al-Quran di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya siang tadi. Program ini bertujuan menggalakkan umat Islam mendekati kitab suci itu melalui bacaan khatam Al-Quran secara fizikal dan dalam talian serentak. Malam-malam Ramadan ini adalah paling bermanfaat sekali untuk kita bersama dengan Quran, dan insya-Allah kita juga akan meneruskan kita punya rutin ini selepas Ramadan. Program anjuran Pusat Al-Quran Azdan dengan kerjasama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ini bermula jam 9 pagi. Pelbagai pengisian kerohanian sempena Ramadan termasuk tazkirah, bedah tajwid dan khatam Al-Quran dipimpin Johan Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2024 Ustaz Husaini Mahmur. Malah ada yang datang dari Kedah untuk menyertainya. Selalunya malam akhir 10 akhir Ramadan ni makcik memang tunggu-tunggulah selalunya kan, lebih lagi macam ni kan atau ni. Program selama 3 minggu bermula awal Ramadan mengajak peserta mengaji juzuk 1 sehingga pertengahan juzuk 30 dalam talian. Dan tahun ni berbeza, sangat berbeza. Walaupun orang kata khatam tu dalam masa 20 hari, panjang sedikit, tapi kali ini alhamdulillah kita dapati ramai orang di peringkat asas tidak kenal Al-Quran, buta huruf Al-Quran, kita dapat bantu bersama